Assalamualaikum. Saya Muhammad Adam Harith bin Amizi. Saya Zafir Hamidi bin Muhammad Zulkifli. Saya Amir Fahrin bin Syarul Nizam. Saya Muhammad Adaikon bin Muhammad Syukur. Kami daripada Kumpulan 1. So kami akan membuat video pengurusan jenazah. So jenazah yang akan kami uruskan adalah jenazah untuk kematian biasa, iaitu kematian yang normal. Assalamualaikum. Berikut adalah peralatan yang diperlukan untuk memandikan jenazah. Pertama, tempat mandian jenazah. Yang kedua, gayung air. Kemudian sarung tangan, sabun, kapur barus dan juga daun bidara. Air sekali, sumber air mutlak. Okay, langkah pertama dalam menguruskan jenazah adalah memandikan jenazah. Langkah pertama untuk memandikan jenazah adalah siramkan turbanan jenazah menggunakan air mutlak. Seterusnya, kita akan membersihkan segala kotoran yang terdapat dalam badan jenazah, iaitu pada hidung, mulut, telinga dan juga bahagian tubuh. Seterusnya, untuk membersihkan najis sama dalam perut dan juga tubuh jenazah, kita perlu mengangkat darah di jenazah sehingga pada dada. Okay, kemudian kita perlu menekan perutnya dan mengambil kain untuk alaskan najis yang terkeluar. Seterusnya, tekan perut jenazah secara perlahan agar tidak menyakitkan jenazah. Okey, setelah najis dikeluarkan daripada badan jenazah, kita perlu mencuci bahagian-bahagian sulit jenazah. Seterusnya, kita perlu memandikan bahagian-bahagian jenazah seperti bahagian belakang. Cara untuk memandikan bahagian belakang, kita perlu memiringkan jenazah.
Kemudian setelah selesai rangka basah jenazah, sebelum mengambil wuduk pada jenazah. Okay, kemudian setelah selesai mandikan jenazah, kita perlu mengambil wuduk kepada jenazah. Dan seterusnya mandikan jenazah menggunakan air sabun. Cuci dulu bagian jenazah menggunakan sabun untuk menghilangkan segala kotoran-kotoran yang ada. Kemudian bila jenazah menggunakan air mutlak. Seterusnya, cuci bahagian rambut dan juga janggut pada jenazah jika jenazah mempunyai rambut dan juga janggut. Seperti itu, jika jenazah hanya menggunakan air daun bidara ataupun air kapur baru. Air sekali, jika jenazah menggunakan air kapur baru. Assalamualaikum. Ini adalah peralatan-peralatan yang diperlukan untuk mengkafankan jenazah. Okay. Pertama kita ada 7 entas tali kain, sebut cedanet dan kapur barus dan air mawar. Kemudian kita memerlukan 3 kain kafan dan juga akhir sekali kita memerlukan kapas. Assalamualaikum. Hari ini saya akan tunjukkan cara-cara untuk menyediakan
kain kafan untuk jenazah. Mula-mula kita sediakan 5 helai tali untuk diletakkan sebelum letaknya kain jenazah. Okay. Tali pertama untuk di bahagian kepala. Tali kedua yang lebih panjang untuk bahagian lengan. Tali ketiga untuk bahagian pinggang. Tali keempat untuk bahagian lutut. Dan tali kelima untuk bahagian kaki. Okay. Seterusnya kita akan tebarkan 3 helai kain kafan pada bahagian permukaan. Kemudian setiap lapisan kain jenazah kita akan taburkan dengan air mawar dan juga kapur barus. Dan ini adalah kapur barus yang kita akan taburkan juga. Sekarang untuk lapisan ketiga. Setelah kain kafan siap dibentang dan ditaburkan kapur barus, letakkan jenazah di bahagian atas dan bahagian atas jenazah diletakkan kampas dan tangan jenazah diletakkan di. Okey, seterusnya ambilkan sehelai tali, kemudian selitkan di bawah dagu jenazah, kemudian ikat pada bahagian atas kepala. Ambil lagi seutas tali, kemudian ikatkan kedua ibu jari kaki jenazah. Seterusnya kita akan balut bahagian jenazah dengan kain kafan bermula dari sebelah kiri.
Okey dah, stop. Setelah siap balut, kita akan ikat bahagian-bahagian pada bahagian jenazah. صل على هذا الميت أربع تكبيرات فرض كفاية إماما لله تعالى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.